Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Marina Tasha Isnaya binti Mustafa. Saya telah mula menyanyi lebih kurang terlibat dalam bidang penyanyian belakang tabir lebih kurang dalam 12 tahun. Selama itu saya banyak menyanyi juga untuk function, function. Saya buat juga dekat sini untuk macam-macam program juga. So pada hari kejadian yang saya ceritakan secara ringkas, Dia kuat sikit. Ada tinggi pula sikit. Kena letakkan suara sikit. Projek sikit. okey. Pada malam kejadian 18 hari bulan, lebih kurang dalam pukul 8 malam, setelah saya siap semua, saya naik atas pentas. Saya nak memulakan persembahan dengan saya dah pegang mikrofon. Saya nak mula menyanyi, kemudian saya dapat signal. Saya diarahkan turun daripada pentas semata-mata kerana saya berhijab lah, saya tidak dibenarkan menyanyi. Saya pun seperti yang Datuk kata, saya akur, saya turun daripada pentas. Sebelum saya turun tu, saya kemas saya punya buku-buku lirik, saya punya note stand. Saya terpaksa tutup balik di hadapan 100 orang tetamu. Mungkin anda semua boleh bayangkan bagaimana perasaan saya masa tu. Saya rasa amat hina. Sepatutnya perkara ini tak sepatutnya berlaku kat Malaysia kan. Saya rasa amat malu di hadapan 100 orang tetamu. Tapi tak apa, masa tu saya akur, saya turun dari pentas, saya duduk. Kemudian saya berterima kasih kepada penyanyi. Kemudian ada penyanyi jemputan, Farina. ya, Farina daripada AF8. Dia pun turut bersimpati dengan apa yang berlaku pada saya masa tu. Dia dah menjemput, dia naik atas pentas menyanyi lebih kurang dalam 3 lagu. Kemudian dia jemput saya. Dia jemput saya ke atas pentas untuk menyanyikan 2 buah lagu. Ini sebenarnya Kasmet Annual Dinner 2014 nama kapal Kasmet. Saya nak berterima kasih dengan Cik Farina AF8 sebab dia invite saya naik atas pentas menyanyi. Kemudian setelah saya menyanyi lebih kurang 2 lagu, saya turun. Kemudian Cik Shannon Yong, pengarah kewangan Kasmet Sdn Bhd, panggil saya keluar dewan dan memarahi saya disebabkan saya naik ke atas pentas menyanyi dalam keadaan saya duduk. Yang menggantikan saya Farina, dan kemudian apa yang saya dapat tahu, dia menyuruh MC Cik Amber Yong menyanyikan, maksudnya menggantikan saya juga. So kalau saya ni nak menyanyi atas pentas sebagai backup singer, duduk di belakang, saya tidak dibenarkan ke hadapan untuk menyanyi. Kemudian apabila dipanggil saya turun daripada pentas, dia marah saya dan saya, apa yang boleh saya katakan, saya cuma menegakkan keadilan hak saya. Kenapa saya tak boleh menyanyi di atas pentas hanya kerana saya bertudung, hanya kerana saya berhijab. So saya amat kesal, sangat-sangat kesal dengan apa yang berlaku masa tu. Sebenarnya ini bukan kali pertama ia berlaku pada saya. Sebenarnya saya mengambil keputusan untuk berhijab lebih kurang dalam 2 tahun kebelakangan ini. Ini adalah kali keempat sebenarnya berlaku ke atas saya. Sebelum ni ada yang penganjur yang bercakap dengan saya, penganjur majlis yang bercakap dengan saya, Marina, kalau you nak menyanyi, you kena buka tudung. Tapi saya tetap tegakkan apa yang saya rasa perlu. Saya rasa tak apa, mungkin tak ada rezeki saya, mungkin rezeki saya di tempat lain, tak apa. Saya tak teruskan. Kemudian ada juga lain, saya bekerja pejabat ya, sebagai customer service pun saya mengalami masalah yang sama juga. Masalah diskriminasi untuk wanita bertudung. Saya diarahkan membuka tudung sekiranya saya nak berkhidmat di dalam company itu.
kali ini saya rasa amat tercabar, saya rasa amat terhina, amat malu sekali sebab ini dah kali keempat saya kena perkara macam ni. So saya harus bawa perkara yang ke tengah supaya tak berlaku kepada wanita berhijab di luar sana lah. So ini dijadikan sebagai pengajaran buat kepada mana-mana yang ada rasa rasis ni lah, terutama kepada syarikat-syarikat luar, penganjur-penganjur luar atau sesiapa saja individu yang ada perasaan begitu. So saya rasa terpanggil untuk membuat sidang akhbar ini menjadi pengajaran supaya wanita-wanita berhijab di luar sana tahu hak masing-masing yang kita ada hak ya untuk kita suarakan, ketengahkan hal ini lah. Itu pendapat saya.